Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Madam Syatila. Hari ini saya dan partner saya memilih company Lotus, iaitu Formation of Lotus Worker Trade Union. Kumpulan kami terdiri daripada saya iaitu Muhammad Azam Aril bin Sofyan dan partner saya Fadlan Hakimi bin Ahmad Zaidi. Seterusnya kita beralih kepada pengenalan syarikat Lotus Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Tesco. Ialah salah satu rangkaian pasaraya terbesar di negara ini. Ia mempunyai lebih 60 cawangan dan menggaji ribuan pekerja di seluruh negara, termasuk juruwang, penyusun stok, pekerja stor dan penghantar. Sebabkan saiz dan bilangan pekerja yang amat ramai, penting untuk kita wujudkan satu badan yang melindungi kebajikan pekerja. Kesatuan ini ditubuhkan dengan beberapa objektif utama. Pertama, untuk melindungi hak dan kebajikan semua pekerja. Kedua, memastikan kita semua dilayan dengan adil dari segi jadual kerja, gaji, keselamatan. Ketiga, menjadi suara bersama dalam perbincangan dengan pihak pengurusan jika berlaku apa-apa isu. Union bukan sahaja memberi faedah kepada pekerja, tetapi juga kepada syarikat. Bagi pekerja, anda akan mempunyai satu saluran rasmi untuk menyuarakan masalah, menerima nasihat undang-undang dan mempunyai kuasa rundingan yang lebih baik. Bagi syarikat pula, mereka boleh menangani isu dengan lebih tersusun. Pekerja akan lebih bermotivasi dan hubungan dua hala akan lebih kukuh. Jadi, siapakah yang layak menjadi ahli trade union dalam company Lotus ini? Union ini terbuka kepada semua staf bukan eksekutif. Ini termasuk juruwang, pekerja stor, pembersih dan penyusun barang. Jika anda bukan dalam golongan pengurusan, anda layak untuk menjadi ahli trade union dalam company ini. Kenapa perlu join trade union? Kerana ramai pekerja tidak tahu tentang hak mereka atau takut untuk bersuara. Dengan menjadi ahli trade union, anda bukan sahaja akan mendapat sokongan semasa berdepan masalah, malah boleh turut serta dalam pembincangan dasar kerja yang memberi kesan kepada anda. Selain itu, kami akan menyediakan akses kepada latihan, kursus dan bantuan profesional. Antara contoh senario masalah pertikaian yang berlaku baru-baru ini ada aduan tentang pengurangan waktu kerja secara tiba-tiba. Ini memberi kesan kepada pendapatan bulanan ramai staf. Trade union akan mengadakan mesyuarat dengan Jabatan Human Resource untuk mendapatkan penjelasan dan mencadangkan jadual yang lebih adil. Jika perlu, kita boleh rujuk kepada undang-undang buruh yang sedia ada. Hasilnya, pihak atasan berusaha untuk mendapatkan perjanjian bahawa setiap staf mendapat minimum jam kerja setiap minggu dan dasar penjadualan diperbaiki. Akhir kata, kami percaya bahawa dengan bersatu dalam kesatuan, kita akan lebih kuat dan dilindungi. Hak anda sebagai pekerja adalah penting dan melalui Lotus Worker Trade Union, kita boleh membina persekitaran kerja yang lebih adil dan seimbang di Lotus. Kami harap anda semua akan mempertimbangkan untuk menyertai dan menyokong kesatuan ini. Terima kasih untuk tumpuan anda kerana sudi mendengar pembentangan kami.